Pasal apa kita kena banyak sebut nama Nabi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana apa? Kerana Nabi saja tolong kita pada hari kiamat. Sultan tak boleh tolong, raja tak boleh, ini kita tak boleh tolong, ayah kita tak boleh tolong. Faham? Pak kita tak akan tolong kita. Pak kita tengok kita pijak orang di padang mahsyar, pak kita lari. Anak kita yang sayang ke kita ni, tengok kita susah di padang mahsyar, anak kita lari. Bini kita lari. Yauma yafir mar'u min akhi, pada hari itu saudara kita, anak beranak kita tengok kita susah, lari habis. Seorang akan tolong kita, namanya Muhammad bin Abdullah, Rasulullah SAW. Dia tengok kita, dia kata, ummati ummati ya ra'sal limha, umat aku ini ya Allah, selamatkan umat aku. Faham? Lepas tu kita banyak selawat ke atas Nabi SAW.